Nak tahu laptop tu berbaloi tak? Jangan tengok harga dulu. Korang kena tahu 3 benda ni. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis tau. Pertama, kalau laptop korang spek Intel i3 atau Ryzen 3 ke atas, korang dah kena tukar laptop dah tu, sebab itu dah generasi lama. Korang kena tukar laptop yang spek Intel i5 atau Ryzen 5 ke atas. Kedua, storage. Kalau korang nak beli laptop tu, make sure laptop korang tu pakai SSD tau. Ketiga ni ramai tak perasan tau. Kadang korang dah beli laptop tu memang padu dah, tapi casing dah lunyai, bateri kong, port dah rosak. Jadi, kalau korang nak tahu laptop tu berbaloi, korang kena tengok processor, storage and condition dia tau. Kalau korang rasa info saya ni membantu, boleh tak korang komen?